menu baru yang korang boleh cuba dan insyaAllah sedap. Ini dia ayam masak kicap Thai. Okey, mula-mula kita kena tumis dulu bawang putih, bawang merah. Ini guna minyak yang kita goreng ayam tadi ya. Okey, lepas tu kita masukkan pula paste tom yum, sos cili, sos tomato. Lepas tu kita masukkan pula cili giling dan juga ni kicap masin. Lepas tu tambah pula kicap manis lepas ni. Okey, dah jadi dah kicap kita. Alright, masak kicap. Lepas tu kita kacau-kacau dia, pastikan proses pecah minyak dulu ya. Okey, memang lama sikit lah, tambah air sampai dia jadi betul-betul masak dulu. Ni kita masukkan pula ayam goreng. Boleh pastikan ayam betul-betul masak. Lepas tu kita season dengan garam. Walaupun dah ada kicap masin apa semua tu, tapi saya just season dengan garam untuk ini. Lepas tu yes, macam biasalah, yang specialnya ada letaknya kulit lembu. Jadi kulit lembu tu memang ada serap semua rasa dalam tu. Lepas tu kita tambah dengan air. Okey, yang ni bergantung ya, nak banyak ke nak sikit ke kuah tu boleh adjust. Lepas tu saya letak season sikit je untuk last ujung-ujung ni. Okey, lepas tu kita masak lagi dan masak dan alhamdulillah dah siap. Memang best makan, selamat cuba.